wasallam bertanyakan kepada para sahabat, atadru namanil muflis, siapa dia orang yang bankrupt, orang yang muflis besoknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang muflis di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kata, depa ni orang yang tak ada duit, depa ni orang yang tak ada harta, tak ada dirham, tak ada harta. Nabi kata, la, bukan. Orang yang bankrupt, orang yang muflis ni bukanlah orang yang tak ada duit, yang tak ada harta. Tapi siapa? Orang yang bawa balik pahala dia. Orang yang muflis di mahsyar Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang dia bawa balik pahala dia di depan Allah Subhanahu wa taala, tapi kerana dia zalim di dunia, ada yang dia buat khianat pada manusia lain, dia tak bertanggungjawab pada isteri dia, dia tak bertanggungjawab pada anak-anak dia, dia tak bertanggungjawab pada masyarakat sekitar dia, akan berlaku